Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khabarkan kepadaku apakah itu iman?" Baginda Nabi bersabda, "Iman ialah kamu beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab Allah dan para nabi. Kamu beriman dengan mati dan kehidupan selepas mati. Kamu beriman dengan syurga dan neraka, penghisaban, timbangan amalan, dan kamu beriman dengan takdir baik dan buruk kesemuanya." Sayyidina Jibril alaihissalam berkata, "Apakah jika saya telah melakukan demikian, bermakna saya telah beriman?" Baginda Nabi bersabda, "Apabila kamu telah melakukan demikian, maka kamu telah beriman." Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman ialah bahawa kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, pertemuan dengannya di akhirat, rasul-rasulnya, dan kamu beriman dengan kehidupan selepas mati." Hadis Bukhari. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar Nabi bersabda, "Sesiapa yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga, menerusi mana-mana pintu daripada ke-88 pintu syurga yang kamu suka." Semoga Allah Ta'ala bagi taufik hidayah dapat kita amal dan sampaikan.